Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Jumaat kepada sahabat-sahabat. Alhamdulillah jumpa lagi dalam video Pak Haji di YB Channel Tim Pejuang Rakyat. Jangan lupa sahabat-sahabat tolong like, tolong subscribe dan sharekan video Pak Haji kepada sahabat-sahabat kita yang lain. So hari ini Pak Haji nak memberi sedikit pandangan dan peringatan kepada pengundi-pengundi muda di Dun Air Kuning, supaya kita lebih berhati-hati, kita lebih cerdik, kita lebih matang apabila kita nak membuat satu-satu pemilihan di dalam PRK yang akan datang. Anak muda kena sedar apa yang sekarang ni berlaku dalam negara kita. Anak muda kena lihat, kena sedar, kena pandang. Jangan kerana kita dinyanyikan dengan duit, kita dinyanyikan dengan bantuan, kita dinyanyikan dengan dedak, anak muda lupa. Anak muda sepatutnya, terutama pengundi-pengundi muda, kena membela nasib pelajar-pelajar kita, yang mana selama ni kerajaan sekarang ni masa jadi pembangkang telah berjanji untuk memberikan PTPTN percuma. Malu kalau dia jadi Perdana Menteri, dia tak boleh bagi pelajar-pelajar bantuan pelajaran. Anak dan bapa juga bersama-sama berjanji kepada pelajar-pelajar dalam negara kita. Jadi anak-anak muda, pengundi muda kena sedar apa yang telah dijanjikan oleh Papa Non dan Madanon ni semuanya adalah retorik, adalah omong-omong kosong, tidak ada pelaksanaan. Malah mereka membuat kemaskini lagi supaya mengarahkan kepada pelajar-pelajar yang mendapat pinjaman PTPTN supaya bayar. Jadi dengan sekarang ni kempen pilihan raya yang berlangsung di Dun Air Kuning, anak-anak muda akan dijanjikan dengan berbagai-bagai. Anak-anak muda akan diberi dengan berbagai-bagai duit pun ya, bantuan pun ya, berbagai-bagai lah janji yang akan ditaburkan oleh puak-puak AMDAP, puak-puak AMDAP. Jadi anak muda kena sedar, bukan Pak Haji suruh kamu jangan ambil duit, ambil. Dia bagi, ambil. Kalau dia nak bagi bantuan ke, ambil. Kalau tak cukup, minta tambah lagi. Demand dia cukup-cukup. Sebenarnya duit yang dia bagi, yang ditabur kepada anak-anak muda, pengundi-pengundi muda di Dun Air Kuning itu adalah duit samunan yang mereka samun semasa mereka memegang kerajaan, semasa mereka memegang kuasa. Jadi jangan ingat itu duit daripada parti mereka, itu adalah duit samunan. Jadi kepada anak muda, Pak Haji menyeru dan merayu supaya sedar dengan keadaan sekarang ni, kerajaan yang ada sekarang ni, kerajaan yang tak boleh nak membela nasib orang-orang Melayu. Hanya dia membela nasib kepada orang-orang yang bukan Melayu. Ini bukan resis, tapi ini kenyataan. Lagi-lagi di Perak, sahabat-sahabat, orang-orang muda di Perak, UMNO tu sebagai puppet, sebagai satu kata orang tu baruah saja oleh DAP. Jadi kalau boleh, walaupun kalau kita menang di PRK Dun Air Kuning ni, kita tak dapat nak memerintah negeri, tetapi sekurang-kurangnya kita dapat mengurangkan kerusi di dalam Dewan Undangan. Jadi itu sebablah undi anak muda tu perlu. Undi anak muda tu kita kita kehendaki supaya dapat memberikan undi itu kepada Perikatan Nasional. Bukan kita nak anak muda ni benci kepada bangsa-bangsa lain, tidak. Tetapi apa yang berlaku sekarang ni, puak-puak mereka ni lah yang membuatkan orang-orang Melayu ni tertindas, orang-orang Melayu ni teraniaya disebabkan oleh kerakusan abang besar yang ada di dalam kerajaan Madanon. Contohnya anak-anak muda lihat yang dah berlaku dengan nyata, peniaga-peniaga Melayu, apa yang diberi. Lepas tu peniaga-peniaga orang muda, bila meniaga dia kacau, dia ganggu, bukan dia nak membantu, bukan dia nak memberikan satu jalan yang supaya anak muda boleh berdikari, malah dia angkut barang-barang. Seperti mana Abang Belon dipukul, kemudian diaibkan dengan kes-kes lampau, tapi di Ipoh baru-baru ni bergaduh, tetapi akhirnya begitu saja, tidak ada tindakan di bawah Seksyen 186 mengganggu penjawat awam.
Kan? Nampak tak sahabat-sahabat? Inilah dipanggil double standard. Jadi anak-anak muda, jangan kita percaya dengan kerajaan sekarang ni. Jangan kita percaya dengan pemimpin yang datang di PRK Don Air Kuning ni, orang UMNO ni. Semuanya retorik, semuanya penipu, semuanya cakap tak betul. Dia sendiri tak dapat nak membela nasib bangsa dia. Dia sendiri tak dapat nak membela nasib agama dia. Ini adalah fakta. Cuba anak-anak muda lihat, renungkan, adakah suara-suara daripada UMNO selain daripada lalat-lalat tu wayang orang-orang UMNO, pemimpin-pemimpin tertinggi dalam UMNO yang memperjuangkan nasib agama, memperjuangkan nasib bangsa apabila kita punya agama dan bangsa kita diperkotak-katikkan, dihina, dikata berbagai-bagai tentang isu kalimah Allah, tentang isu stokin, tentang isu berbagai-bagai lagi. Di mana suara-suara pemimpin Melayu dalam UMNO? Mereka senyap. Jadi ini ke yang kita nak bagi undi kepada pemimpin-pemimpin UMNO yang bertanding di PRK Don Air Kuning. Jadi ini satu nasihat dan satu cadangan daripada Pak Haji untuk anak-anak muda supaya tolak ni Pakatan Harapan, tolak pemimpin-pemimpin UMNO yang bertanding. Jadi tak perlu kita nak bagi UMNO lagi undi kerana UMNO tidak dapat nak membela nasib. Tengok isu di Raub, di mana suara pemimpin UMNO. Tengok isu KL Tower. Sedangkan itu adalah hak untuk Bumi Putera, itulah untuk orang-orang Melayu, untuk menunjukkan kejayaan. Dah dirampas oleh syarikat yang bukan Melayu. Di mana suara pemimpin UMNO? Tengok isu Kampung Sungai Baru. Di mana suara pemimpin UMNO? Kalau kata pembangkang tak betul, kalau kata pembangkang salah, tapi UMNO dalam kerajaan sekarang kena tunjuklah dia betul. Kena tunjuklah dia betul-betul perjuangan. Tapi tidak ada sahabat-sahabat. Kalau selagi kita mempercayai UMNO, selagi itulah bangsa kita akan musnah, selagi itulah agama kita akan diperkotak-katikkan. Sebab UMNO tak berani bersuara, UMNO tak berani berkata apa-apa pun. Kalau bangsa kita, kalau agama kita dihina. Cuba sahabat-sahabat bagi tahu dengan Pak Haji dan anak-anak muda beritahu dengan Pak Haji di mana suara-suara pemimpin-pemimpin UMNO sekiranya ada berlaku-berlaku satu-satu penghinaan terhadap agama Islam, sesuatu penghinaan terhadap orang Melayu. Di mana? Kan? Sedangkan isu Musang King pun tak berani nak komen. Kalau lalat tu seperti mana Pak Haji kata, lalat tu dia boleh dengar pakai tak payah. Sebab dia sibarat curah air daun keladi. Dia tak boleh buat apa-apa. Sebab kalau dia betul-betul nak memperjuangkan agama bangsa dan tanah air, dia tak boleh duduk dalam UMNO. Dia kena keluar dalam UMNO. Seramai dulu pemimpin-pemimpin UMNO yang bila dia nak bersuara, dia terpaksa keluar daripada UMNO. Termasuklah satu pemimpin UMNO di Melaka yang keluar daripada UMNO, masuk PAS kerana dia tidak berpuas hati dengan apa yang UMNO lakukan sekarang ni. UMNO ini adalah satu parti yang hanya untuk menipu rakyat, membohong rakyat, terutama orang Melayu dan juga agama Islam. Tidak ada pembelaan daripada UMNO. Percaya cakap dengan Pak Haji. Ini fakta. Sedangkan pemimpin dia, presiden dia sendiri pun, dengan Tuhan pun dia boleh tipu. Apalagi dengan anak-anak muda. Apalagi dengan rakyat yang ada di Don Air Kuning. Jadi, sekali lagi Pak Haji nasihatkan dan Pak Haji menyeru kepada pengundi-pengundi muda di Don Air Kuning supaya jangan terpedaya dengan kata-kata manis oleh pemimpin-pemimpin UMNO kerana itu adalah satu retorik, itu adalah satu kemunafikan, mereka itu adalah pengkhianat kepada bangsa Melayu. Kalau kita bagi dia undi, bermakna kita telah membagi satu undi untuk DAP dan kita telah memberi kekuatan DAP di negeri Perak. So, hati-hatilah anak-anak muda untuk mengundi. Jadi, Pak Haji ucapkan selamat mengundi kepada anak-anak muda supaya lebih cerdik, lebih matang. Fikirkanlah masa depan agama kita, bangsa kita dan tanah air kita. Kita tak boleh mengharapkan parti yang ada sekarang ni ataupun kerajaan yang ada sekarang ni untuk mentadbir negara dengan baik. Kerajaan sekarang ni total gagal. Itu sajalah perkongsian Pak Haji untuk hari ini. InsyaAllah kita jumpa di lain-lain video. Jangan lupa sahabat-sahabat, balut tetap balut, langgar tetap langgar. Akhir sekali wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.